Lepas tu afterwards dah tak ada tinggal belakang lah. Okay. Actually benda ni kalau boleh, bila kita tinggal belakang kan, memang kita kesian kat orang tu. Tapi kita sebagai kita yang tinggal belakang tu, kita dah rasa macam aku ni melambatkan orang punya schedule. Rasa bersalah. Ni sendiri kena ingat, kira masing-masing kena ada tanggungjawab. Betul, tanggungjawab. Betul. So bagus, aku nampak ada bagus lah benda ni. At least dia create kau sense of common sense lah. Betul, common sense. And kau tak rasa macam common sense satu. And kalau boleh jangan terlampau proud of diri kau. Mungkin humble lah, kena humble. Mungkin kau proud kau boleh corner baring dekat atas atas selekor tu. Tapi orang belakang kau boleh selekor sampai tidur. lagi power. Itu kau jauh sangat kan. So just humble je bro kan. Kau nak berkawan, kita nak ride sama-sama happy. Jangan tunjuk hebat lah. Kan apa-apa kena kan. Kita yang menanggung. Kita yang menanggung. Yes. Last thing yang aku nak tanya kau. Ni bukan last thing apa, pasal ride ni lah.